Sebuah lagi kilang memproses ayam di daerah ini diarah menghentikan operasi serta-merta kerana kegagalan membina sistem rawatan efluen industri bagi merawat air sisa sembelihan ayam. Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah Sharifah Zakiah Said Sahab berkata, hasil pemeriksaan dilakukan di kilang di Taman Industri Wajah di Kulim mendapati premis memproses ayam terbabit mengalirkan air sisa buangan tanpa sebarang rawatan. Beliau berkata, premis itu dikenakan tindakan penahanan operasi kelengkapan POK di bawah Seksyen 38-1-E Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Sharifah Zakiah berkata, notis arahan Seksyen 31 dan 37 juga dikeluarkan kepada premis untuk tindakan dalam tempoh POK terbabit. Beliau berkata, premis akan dibenarkan beroperasi kembali selepas pihaknya berpuas hati dengan tindakan pembaikan yang diambil oleh premis.